Apakah maksud tanda bunga ini? Bunga inilah yang membawa maksud penceritaan ataupun kisah baru. Kisah baru, cerita baru. Okey? Inilah dia cerita baru. Ini menunjukkan kisah baru. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu juzuk, dalam Al-Quran ada berapa juzuk? Ada 30 juzuk kan? Dalam satu juzuk Al-Quran terbahagi kepada 2 hizbu. Terbahagi kepada 2 hizbu. 2 hizbu. Okey, terbahagi kepada 2 hizbu. Kemudian satu hizbu ini pula, tuan-tuan dan puan-puan, satu hizbu ini pula ada 4 makra'. Ada 4 makra'. Jadi satu juzuk ada berapa makra'? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 8. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu juzuk ada 8 makra'. Ada 8 makra'. Satu juzuk ada berapa muka surat? Satu juzuk ada 21 muka surat kan? Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu juzuk ada 8 makra'. Maka makra' inilah yang menunjukkan bunga ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam satu juzuk kita akan berjumpa dengan bunga ini 8 kali. Faham tak lagi? Baik.